Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sambung part 4 untuk nak buat laci dan pembukaan lengkung pada lukisan kita. Okey, macam mana kita nak buat pembukaan ni jadi lengkung seperti yang cikgu nak Jadi kita tahu kan ketebalan ni ialah 50. Jadi kita pergi kat sini, pergi dekat sini tu, pergi kat village edge, ambil village edge, lepas tu kita tandakan tempat yang kita nak. Dekat sini kan ada radius, chain, loop, radius, nampak tak boy? Okey, tekan ni. Lepas tu tekan radius R. Kita masukkan 50 radius. Jadi kita tekan enter. Tekan enter sekali lagi. Jadi orang nampak tak? Dia akan jadi melengkung. Jadi tak tajam kan? Nampak? Nampak tak? Okey. Kita pergi ke sini, kita buat juga. Tekan enter. Tekan ni. Okey. Tekan sekali lagi. Awak nampak dia jadi melengkung cantik kan. Dia dekat sini pun boleh juga. Okey. Awak shortcut kan, awak tekan enter saja. Tekan enter. Tekan bahagian awak nak buat melengkung tu. Enter. Stop. Dapat. Okey, awak tekan enter je. Drop. Dapat. Nampak? Jadi awak punya meja awak tu akan melengkung yang tak tajam lah. Okey, macam mana nak buat sekali lagi? Kita tekan ni, pilih edge. Lepas tu kita select dia punya tempat yang tajam tu. Contohnya dekat sini tajaman. Okey. Tekan huruf R, radius, masukkan 50. Tu tekan enter sekali lagi. Dapat. Okey, dapat. Cantik kan? Kat sini pun kita nak ulang, kita tak perlu buat banyak kali. Kita tekan enter je. Tekan sini, dapat. Nampak? Jadi kalau kita tengok dengan realistik kan, kita akan nampak kita punya objek kita ni dia tak ada shape tajam lah. Shape dia melengkung lah, cantik. Kita pergi ke X-ray. Okey, dekat mana yang kita nak buat shape, kita boleh. Okey, macam ni pun dah cukup, dah memadai untuk dapat markah penuh lah. Okey, kalau dalam ni awak nak buat juga pun, awak tekan lah, pilih edge, pilih dalam ni, masukkan R 50, tepat. Okay, kalau awak nak buat banyak-banyak kan, awak tekan enter, tekan ni, cari lagi tempat yang awak buat ni ke, awak klik je ni jangan awak klik je sini. Jadi dia akan buat banyak-banyak. Okay. Jadi objek awak punya tempat simpan barang tu dia dah tak tajam lah. Okay. Dah tak tajam dah macam sebelum ni. Okay, part 5 cikgu ajar macam mana nak buat laci pula. Okay, stay tune, subscribe. Okay.